X kuasa 2 dekat sini, kita akan tengok dekat depan dia tu negatif atau positif. Kalau dia adalah negatif, dia akan jadi sedih graf dia. Kalau positif, dia akan jadi senyum. Maksudnya ni bukan jawapan dia, ni pun bukan jawapan dia. And then kita tengok dekat belakang dia tu. Negatif 18 maksudnya ini ialah pintasan Y. Okey, ini ialah garisan Y. Pintasan Y negatif 18. Dekat sini pun Y. Lepas tu dekat sini ada negatif 18. Apa perbezaan kedua-dua ni? Dia punya 36 ataupun negatif 6, negatif 3. Jadi benda ni kena tekan calculator. So first step, tekan butang on dulu. Lepas tu kita nak tekan menu. Lepas tekan menu, terus pergi sini. Okay, nampak tak ni? Okay. Tekan benda ni, terus select 2. Lepas tekan 2 lagi sekali. And then benda ni kita nak masukkan. Sini ada 3 benda, sini ada 3 benda. So 3 benda ni adalah nombor. Okey, dekat atas ni pun adalah nombor. Negatif ni maksudnya negatif 1. Jadi untuk yang benda pertama kat sini kita letak negatif 1 and then tekan sama dengan, and then dekat sini ialah 9. Tekan 9 untuk tengah ni, and then dekat sini ialah negatif 18. So kita akan tekan negatif 18. And then dah semua, tekan lagi satu kali sama dengan ni. And then kita akan dapat X yang pertama ialah 6. Okey, X yang kedua ialah 3. Jadi maksudnya 6, 3. Okey, jawapan dia ialah C.